Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razali Yaakob. Okay, kali ni aku nak buat konten. Tajuk besar dia adalah cerita malam. So, malam ni aku nak bercerita berkenaan kehidupan aku semasa aku kecil. Tapi sebelum tu, kita layan dulu intro ni. Stay tune. Okey, kita sambung cerita berkenaan cerita pengalaman aku semasa aku kecil dulu. Masa tu umur aku baru umur 6 tahun lah. Okey, ni berkenaan masa aku sekolah tadika lagi. Okey, masa ni aku nak pergi tadika. Okey, aku pergi tadika, aku ditemankan dengan kawan aku, iaitu seekor ayam kampung. So, setiap kali aku pergi ke tadika, ayam kampung aku akan temankan aku pergi ke tadika. So, dia akan follow aku lah, temankan aku pergi tadika. So, perjalanan dalam, tak silap, dalam 3 km. 3 km ada juga, 3 km kot, macam tu lah, lebih kurang daripada rumah aku ke tadika. Tapi untuk aku sampai ke tadika, aku akan melalui rumah-rumah setinggan, melalui jambatan, melalui kedai-kedai runcit, dan melalui rumah lain sekali. Dan aku akan sampai ke tadika lah masa tu. So yang temankan aku ni ayam kampung aku lah. Bila sampai ke tadika, aku masuk kelas. So ayam kampung aku akan tunggu di luar tadika. So lepas aku habis tadika dalam jam 11:30 pagi atau pukul 12 macam tu lah, aku balik. So ayah kampung aku temankan aku balik ke rumah lah. So dalam perjalanan balik ke rumah tu, ayah kampung aku ternampak ayam laga leher panjang kan. So dia bagi hint kat aku nak lawan dengan ayam leher panjang tu. So masa tu aku faham lah apa yang dia nak kan. So aku benarkan dia lawan dengan ayam leher panjang, ayam laga tu. So dia lawan dengan ayam leher panjang tu depan dengan kedai runcit. So aku tunggulah dia lawan sampai habis. So masa tu kemenangan berpihak pada ayam kampung aku. So ayam kampung aku menang. So bila ayam kampung aku menang, aku seronok lah, aku gembira, dia betul-betul kuat lah. Masa tu ayah kampung aku baru remaja, belum dewasa lagi, baru remaja. So kita teruskan perjalanan balik ke rumah. Ayah kampung aku ni dia sepasang, ada seekor betina dan seekor jantan. So aku beli ayam ni masa tu ada pakcik datang rumah. Dia tunjukkan anak ayam tu berwarna-warni lah, ada warna pink, hijau, kuning, biru. So macam-macam warna. So aku pilih warna hijau dan warna merah. Aku memang minat warna merah dan hijau je. So aku beli. Aku tahu masa tu ayam hijau tu adalah ayam jantan. Bila dah makin besar aku dah tahu tu ayam jantan warna hijau. Yang warna merah tu ayam betina. So ayam sepasang ni so berkahwin, kira macam menjadi suami isteri lah. So bila dah tingkat dewasa, so ayam ni pun macam kata berkahwin cakap macam tu kan. So dapatlah anak kecil-kecil. So masa tu ayam jantan aku dah dewasa. So masa tu umur aku pun dah dalam 8 tahun macam tu lah, 7 tahun nak masuk ke darjah 2. Aku bawa ayam kampung aku jalan-jalan lah. Mana jumpa ayam yang nak lawan dengan ayam aku suruh dia lawan. Kita dulu duduk rumah setinggan lah. Rumah setinggan kat mana tu aku tak boleh beritahu, rahsia. So aku tak beritahu tempat di mana aku tinggal tu, aku tak beritahu lah. So rahsia lah.
So bila ayam naga aku ni dah makin dewasa, so taji dia pun makin panjang. Sampai umur aku nak dekat 9 tahun lah aku jaga dia dengan ayam betina tu. So anak-anak dia pun dah besar dah. Aku kurang sikit dengan ayam betina ni, aku lebih suka dengan ayam jantan ni. So mana-mana aku pergi aku dengan dia. Sampailah umur aku 9 tahun. Masa tu ada berita buruk lah. Masa tu kat sekolah lagi. So aku nampak asap tebal lah, asap tebal. Asap tebal tu, so yang datang jemput aku tu, aku panggil dia pakcik lah, dia jemput aku balik rumah. Aku tengok rumah aku dah semua dah, kawasan rumah aku tu dah hangus terbakar. So kami sekeluarga tinggal di Dewan Serbaguna lah. Dewan Serbaguna di mana aku tak boleh beritahu, rahsia. So aku cuma boleh bercerita je. Lokasi tu aku tak beritahu lah. Okay. So masa tu aku baru 9 tahun, darjah 3. So kami hilang tempat tinggal lah masa tu. Start daripada situ lah bermula sejarah kami sekeluarga menyewa rumah. Sebelum ni kami ada rumah sendirilah, dah terbakar kan, so tak ada rumah lah. So start masa tu lah kita orang dah menyewa rumah. Okay, nanti akan sambung next episode, cerita lain pula berkenaan cerita malam dan tajuk yang berbeza. So aku nak ucapkan selamat malam, mimpi indah-indah, dan Assalamualaikum. Siapa-siapa yang belum subscribe channel aku ni, tolong subscribe, like and share and comment. Assalamualaikum, terima kasih.